Clean Secrets, apply lo rumah, bagus atau tidak? Ingat tiada hutang tu bagus. Hati-hati, bank mungkin bagi rate pembiayaan rumah yang tinggi. Hari tu ada seorang netizen kongsikan yang rekod Secretsnya kosong dan bersih. Dia berharap dapat rate yang murah, tapi pembiayaannya lulus dengan kadar faedah 4.5%. Tinggi tu. Jangan main-main. Beza rate sikit je pun boleh buat anda rugi ribuan ringgit dalam jangka masa panjang. Silap hari bulan, bank lain pun tak berani nak bagi offer yang lebih baik sebab profil anda dianggap Clean Secrets. Save dan like dulu sebab Melissa nak bagi satu manfaat. Kenapa jadi macam ni? Bila Secrets anda kosong atau terlalu clean, bank sebenarnya tak ada data nak tengok disiplin anda membayar hutang. Bank tak tahu anda jenis bayar on time atau culas. Situasi ni ibarat pepatah tak kenal maka tak cinta. Sebab bank tak kenal corak pembayaran anda. Mereka kategorikan anda sebagai berisiko tinggi. Maka bank kenakan kadar keuntungan yang lebih tinggi sebagai perlindungan mereka. Saya Melissa, kepakaran saya ialah bantu susunkan profil dan padankan anda dengan pembiayaan rumah yang sesuai. Jadi, strategi yang betul bukan kosongkan terus hutang, tapi hujukkan sekurang-kurangnya satu fasiliti kredit. Contohnya, kad kredit, guna untuk isi minyak atau beli barang dapur. Lepas tu, bayar penuh setiap bulan. Bila ada rekod bayaran yang cantik dalam Secrets, barulah bank percaya anda pandai menguruskan kewangan. Masa tu, barulah senang nak runding dapat rate pembiayaan yang jauh lebih rendah dan jimat setiap bulan. Jangan lupa follow Melissa untuk tips yang berguna.